Kenapa dalam siri Detektif Conan, dadah yang mengecilkan tubuh Conan dan Haibara iaitu Aflatoxin 4869 atau APTX 4869 dicipta? Ada beberapa teori berkenaan hal ini memandangkan setakat ini manga Detektif Conan yang sudah hampir ke episod 1146, perkara ini masih belum didedahkan secara rasmi. Saya akan terangkan secara ringkas. Teori pertama adalah penciptaan dadah itu adalah untuk membunuh tanpa meninggalkan sebarang kesan sewaktu proses bedah siasat dijalankan ke atas mayat yang memakan pil itu. Tapi ada banyak juga benda yang boleh dipertikaikan mengenai teori ini. Antaranya iaitu kalau sekadar untuk membunuh mangsa tanpa kesan sewaktu bedah siasat, benda lain pun boleh digunakan untuk membunuh. Ai Haibara atau nama sebenarnya Miyanoshiro selaku pencipta dadah itu pun mengakui dadah yang diciptanya itu bukan bertujuan sebagai racun membunuh, sebaliknya kerana sebab lain yang belum dijelaskan. Sedangkan penciptaan dadah APTX 4869 tu mesti berkaitan dengan misteri, terutamanya apabila adanya satu watak lain dalam siri Detektif Conan ni yang dikatakan tidak menua atau de-aging, iaitu watak Chris Vineyard atau lebih dikenali sebagai Vermouth dalam siri Detektif Conan ni, di mana Vermouth merupakan salah seorang daripada ahli organisasi hitam, iaitu organisasi yang merupakan musuh utama kepada Conan. Ada teori mengatakan dadah itu sebenarnya adalah bagi tujuan tidak menua atau de-aging itu, atau lebih spesifik lagi, reverse aging bagi mencapai kehidupan abadi atau immortality. Bahkan ada yang menyatakan dadah itu bertujuan bagi menghidupkan individu yang sudah mati. Teori dadah itu yang dikatakan bertujuan bagi menghidupkan individu yang sudah mati itu mengaitkan agenda reverse aging ini untuk dicapai oleh bos organisasi hitam iaitu Karasuma Renya, yang mana antaranya dipaparkan melalui beberapa perkara seperti kesukaan bos organisasi hitam itu yakni Karasuma dengan lagu kanak-kanak di Jepun iaitu Nanatsu no Ko. Pendek kata, ada kemungkinan Karasuma Renya yang umum menyangkakan dia sudah mati 40 tahun lalu mahu keluar ke dunia luar dari kehidupan bayang-bayang bagi menjalani kehidupan normal sebagai seorang budak kecil seperti Conan dan Haibara pada masa kini. Perkara ini bagaimanapun tidak disetujui dan dibenci oleh Vermouth yang menganggap dia sendiri sebagai mangsa keadaan apabila terpaksa menjadi tikus makmal kepada Karasuma bagi menguji keberkesanan dadah APTX 4869 itu, yang pada peringkat awal kajian dadah itu dibuat, ia dinamakan sebagai Silver Bullet. Dan sebab itulah Vermouth sangat membenci penciptaan dadah APTX 4869 itu, dan sebelum ini berusaha memburu dan membunuh ayah Haibara yakni Miyanoshiro serta ibu bapa kepada Haibara yakni Elina Miyano dan Atsushi Miyano. Ia kerana Haibara dan kedua-dua ibu bapanya itu terlibat secara langsung dengan penciptaan APTX 4869 yang sememangnya tidak dimahukan oleh Vermouth, dengan menganggap kajian penyelidikan dadah itu sebagai foolish research, iaitu penyelidikan bodoh. Kerana pada Vermouth, dadah itu tak sepatutnya dicipta atau tak sepatutnya wujud di dunia ini. Bagaimanapun pada anggapan ahli organisasi hitam yang lain termasuk bos mereka yakni Karasuma, hasil yang diimpikan melalui penciptaan APTX 4869 belum dicapai. Ia memandangkan mereka belum tahu yang dadah itu sudah berjaya, yakni berjaya mengecilkan tubuh Shinichi Kudo dan Miyanoshiro yakni Conan dan Haibara. Apapun masih banyak lagi misteri belum terungkai, termasuk hubungan sebenar antara Vermouth dan Karasuma. Walaupun ada teori yang mana saya juga percaya akan teori ini, bahawa Vermouth sebenarnya menjadi tikus makmal bosnya seperti yang saya nyatakan tadi.